Tapi dalam lagu kan bermesej. Betul. Faham? Penyampaian berbeza berbanding percakapan biasa. Percakapan seharian ni ekonomikal. Dia spontan. Dia bagi komunikasi yang sangat akustik. Kita tak nak akustik, kita tak nak biasa-biasa. Kita singa aja tak. I nyanyi, you dengar nyanyi I. I nyanyi lagu raya, happy tak raya? Macam tu. Kita kena lihat diri kita balik. Kita bukan Aina Abdul. Kita bukan kategori Andi Zakri, tak ada masalah. Kamu ada lagu-lagu yang tertentu yang bersesuaian dengan kamu. Tak semua lagu sesuai untuk kita. This is the words that you kena pegang adalah intentionality vocal. First kali senyumlah sikit. Hampuk kau kan. 1, 2, 3, 4, 1. Berlalu. Tak biasa kan? Sebab awak selalu manjakan.